Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syedi Junaid bin Muhammad Yassin. Saya akan membentangkan tentang gamifikasi saya. Permainan ini dibangunkan berasaskan konsep pembelajaran, berasaskan permainan yang menekankan elemen interaktif, menyeronokkan dan bermakna. Tema utama permainan ini ialah sukan dan rekreasi yang diambil daripada The Escape kata 3 selaras dengan tajuk permainan kecerdasan meningkat, keterampilan memikat. Subtopik yang diberi tumpuan dalam permainan ini ialah kata bilangan dalam bahasa Melayu. Pada halaman utama, pelajar perlu menekan tombol panah untuk ke halaman seterusnya yang memaparkan menu pengguna supaya memudahkan pelajar mengetahui terlebih dahulu cara penggunaan gamifikasi ini sebelum menjawab soalan. Kemudian, tekan tombol seterusnya untuk memilih bacaan nota atau menjawab kuis. Pertama sekali, apabila menekan tombol nota, terdapat maksud kata bilangan dan jika mahukan lebih terperinci, tekan tombol seterusnya untuk memilih jenis kata bilangan. Contohnya, kata bilangan tentu akan keluar paparan nota seperti ini. Begitu juga dengan jenis kata bilangan yang lain. Apabila selesai, tekan tombol sebelumnya untuk mula menjawab kuis. Tekan tombol kuis tersebut untuk menjawab soalan. Terdapat 3 tahap kesukaran. Tahap pertama, soalan bentuk tentukan sama ada penggunaan kata bilangan dalam ayat yang betul atau salah. Apabila pelajar menjawab dengan betul, maka akan keluar paparan seperti berikut dan perlu menekan tombol seterusnya untuk maju ke soalan lain. Apabila pelajar menjawab dengan salah, akan keluar paparan seperti ini. Namun, pelajar tetap perlu ke soalan seterusnya dengan menekan tombol. Tahap kedua pula, pelajar perlu pilih ayat yang betul dari segi penggunaan kata bilangan. Tahap ketiga merupakan soalan objektif 4 pilihan jawapan, di mana pelajar perlu memilih satu jawapan yang tepat. Apabila selesai menjawab semua soalan, paparan berikut akan keluar menandakan pengakhiran gamifikasi ini. Aplikasi yang digunakan untuk membangunkan permainan ini ialah Canva, iaitu satu platform rangka bentuk grafik yang membolehkan penciptaan bahan interaktif dengan mudah. Canva dipilih kerana ia mesra pengguna, mempunyai pelbagai template menarik serta boleh diakses melalui pelbagai peranti termasuk komputer dan telefon pintar. Selain itu, saya juga menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan nota-nota ringkas seperti ini tentang kata bilangan dan gamifikasi saya ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.